Ila Syekh Muhammad Idris Al-Jahu Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, asbabul hadis kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Kitab Bahrul Madi buku surat 152 masalah 205. Masalah 205 bersumpah sebelum disuruh bersumpah. Bersumpah sebelum diminta untuk menjadi saksi bersumpah. Ini cerita tentang kes mahkamah lah. Maka iaitu satu daripada tabiat yang tidak baik, iaitulah bersumpah padahal belum diminta untuk menjadi saksi bersumpah. Dan juga satu tabiat yang tidak baik apabila bercakap adalah masuk sumpah, yakni tiap-tiap bercakap bersumpah. Tiap-tiap bercakap bersumpah. Ini biasanya tabiat orang Arab lah. Kalau tuan-tuan pergi umrah kan biasa jumpa orang Arab niaga, suka benar sebut wallahi, sikit-sikit wallahi. Kalau kita orang Melayu ni jarang sangat lah. Kenapa dia sumpah, bercakap sumpah, sikit-sikit sumpah? Supaya orang yang mendengar cakapnya itu percayakan apa cakap yang dikeluarkannya. Tujuannya nak orang percaya. Macam ni orang cakap sikit selawat, cakap sikit selawat. Jadi seolah-olah orang dia nak beritahu orang supaya orang rasa takkan orang ni nipu kot, selawat tak berhenti. Padahal kalau benda nipu juga. Yelah, mau tak menipunya. Ada orang bunian naik kereta Pertuan Saga, ada kereta Pertuan Saga ada dalam bunian tu. Bomoh tak nak cakap dulu. Sama lah, kadang-kadang orang kita ni mudah kena tipu. Takkan ditipu Ustaz. Mekah ni, ini dekat Mekah ni. Dan dekat Mekah tu Abu Jahal pun duduk Mekah. Abu Jahal duduk Mekah, Abu Lahab duduk Mekah. Orang yang ludah muka Nabi Muhammad dekat Mekah. Dekat Mekah berani dia ludah muka Nabi Muhammad. Jadi kita tak kira lah orang selawat ke, baca bismillah ke apa ke. Kalau benda dusta, kalau benda menipu, menipulah. Kalau benda khurafat lah. Tak kira, tak pakai serban macam saya pakai serban. Kalau bohong. Benda tak tepat dengan fakta, bohong. Silap lah. Semaya lima dengan bunian. Tak. Walaupun ada Ustaz dia tu cerita orang dulu semayang menjin. Ada, tapi masalahnya dia jadi imam, jin jadi makmum. Yang ini masalahnya bunian tu jadi imam, mana mahu tak pernah jumpa orang. Itu contoh. Samalah perangai orang Arab, kebiasaannya dia bersumpah tujuannya supaya orang percaya. Macam
Macam iblis kan, dia nak hasut Nabi Adam makan buah larangan. Dia bersumpah, demi Allah katanya, Nabi Adam pun bersyukur. Takkan orang menipu, takkanlah iblis ni menipu, dia sanggup sebut nama Allah. Makan Nabi Adam pun makan terkena. Tengok je janggut ribonding tajam, elok kemai janggut ribonding. Tipu. Saya lah betul. Sama ada cakap itu muslihat bagi dirinya, sama ada cakap dia tadi dengan jual nama sumpah demi Allah adalah kebaikan untuk diri dia yang bercakap tu, ataupun menjadikan penyedap bagi bualannya. Nak bagi sedap, selit sikit nama Allah, nak bagi sedap, selit sikit ayat Quran, padahal ayat Quran tu tak kena mengena pun dengan benda yang dia cakap. Maka yang demikian itu keji pada syarak itu. Dari sudut Islam, benda itu sangat memalukan, menjijikkan. Menggunakan ayat-ayat Allah, menggunakan nama Allah, menggunakan selawat, menggunakan imej agama demi kepentingan diri sendiri. Waliyazubillah. Mula-mula tahu dia ada kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, orang dekat kita, janganlah lapor. Jangan gunakan agama. Kita lapor, kita pun cakap dekat Tok datang fungsi, kita pun cakap dekat imam. Baik, orang kata dalam hadis kalau bagi orang makan pahala so. Memang betul lah, dalam hadis memang ada sebut orang bagi makan pada orang lain, orang belanja makan pada orang lain, pahala dia memang tu. Tapi masalahnya kita gunakan hadis tadi untuk kepentingan perut kita. Tak boleh macam tu. Kalau untuk orang lain tak apa lah. Ni untuk perut dia sendiri. Dia nak suruh orang belanja dia. Patut beria cerita pada pasal hadis Nabi belanja orang makan. Salah macam tu. Itu orang sebut penunggang agama. Itu orang sebut penunggang agama. Macam biasa lah, kadang orang kan macam tu. Dah kena tangkap polis, elok pakai kopiah putih. Semua hidup tak pernah pakai kopiah putih, pakai topi je. Kena tangkap polis kes rogol, pakai kopiah putih je. Jadi kita ni sepatutnya kita yang menjadi perisai kepada agama, kita menjadi perisai kepada Islam, kita yang menjadi perisai membela Allah dan Rasul. Bukan kita jadikan agama tu perisai melindungi nafsu itu. Jangan. Waliyazubillah. Orang kata jangan ada kepentingan sendirilah. Malu nama agama. Malu nama orang pakai sekebal. Malu. Kerana jikalau sumpahnya itu dengan nama Allah serta tiada betul yang disumpahnya, dia bersumpah dengan nama Allah padahal benda yang diucapkan tu tak betul, nescaya berdosa lah ia. Kalau benda dia cakap tu nipu, dosa. Cuma ada beza lah kalau contoh dia tak tipu pun, tapi dia ingatkan benda tu betul, dia pun cerita lah. Itu tak apa. Itu orang kata menipu tanpa niat. Berniat ni bolehlah kita kata tersilap, tak apa, Allah maafkan. Tapi kalau sengaja, sengaja tu memang betul-betul jahat, salah, dosa. Seperti ia belum memperbuat apa suatu yang lazim atasnya. Dia tak buat benda-benda yang dia kena buat, wajib, benda wajib tak perlu. Tiba-tiba bersumpah ia dengan katanya, wallahi sudah aku buat, padahal dia tak buat lagi. Dia bersumpah, dia dah buat dah, padahal dia nak selamatkan diri dia. Atau wallahi sudah aku kerjakan,
maka yang demikian itu berdosa. 2 kali dosa. Dosa bohong dan dosa gunakan nama Allah untuk berbohong. Dia macam orang dapat hadiah menang. Dapat hadiah menang pertandingan menari kata penting. Orang perempuan menari dapat anugerah. Menyanyi dedah aurat dapat anugerah. Dalam ucapan Alhamdulillah, orang pandai dia sebut Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah atas nikmat ini, nikmat benda ini. Itu nama dia 2 kali dosa. Ibarat orang nak minum arak, sambil nak minum arak baca bismillah. Arak pun dah dosa, bismillah dia pun dosa. 2 dosa. Elok-elok satu je dosa, cari penyakit tambah lagi satu. Dan orang yang demikian itu sebetulnya bersifat dengan sifat munafik, sifat berpura-pura. Orang Muslim, orang beriman takkan perangai macam itu. Takkan sanggup menjual nama Allah, takkan sanggup gunakan nama Allah, gunakan agama demi pembohongan, demi dosa. Maka hendaklah jaga seorang itu daripada bersifat yang demikian. Hati-hatilah. Tuan-tuan kita kena hati-hati. Dan nasihatlah dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Janganlah buat perangai yang menyentuh. Macam contoh, kalau kita ada anak ataupun cucu, ada minat dalam bidang agama, ada minat nak buka tahfiz, ada minat nak buka pondok, bagus. Nak buka pondok, nak buka madrasah, nak buat surau, bagus. Nak buka tahfiz, bagus. Tapi kalau niat sebagai sumber pendapatan, yang itu tak bagus. Kalau dia ada niat untuk jadikan pondok, untuk jadikan madrasah sebagai sumber gaji setiap bulan, sumber pendapatan, cakap dekat dia hentikan dah. Tak payah buka pondok. Baik meniaga takoyaki betul-betul ni, lagi bagus. Dia meniaga goreng pisang. Orang-orang kumpul-kumpul duit, buat pinjaman, boleh buka cawangan goreng pisang, 2 cawangan, 3 cawangan boleh kayu. Jangan gunakan agama demi kepentingan diri sendiri je. Habis rosak nama Islam. Kalau cerita pondok, habis rosak. Orang pondok habis, orang hilang kepercayaan dengan orang pondok. Contoh macam saya, habis orang hilang kepercayaan kalau ada orang macam tu. Pasalah orang macam saya tolong jawabkan begini begitu. Yalah, zaman-zaman sekarang ni boleh tahan. Kadang-kadang pondok palsu pun ada, nama je pondok. Padahal belajar kitab-kitab bukan kitab pondok pun. Kami kalau pelajar-pelajar pondok ni tahu sangatlah kitab pondok. Biasanya kalau PK orang baca kitab Fathul Qarib, Fathul Mu'in. Kalau tauhid orang baca kitab Syarqawi Hudi, orang baca kitab Fathul Majid. Kalau tasawuf ni biasa orang baca kitab Hidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, kitab-kitab Imam Ghazali. Kalau tafsir, orang akan baca kitab, orang akan belajar di pondok tafsir Jalalain, tafsir Nasafi. Kalau hadis, orang akan belajar Kutubus Sittah, Muwatta ke Bukhari Muslim. Ada belajar nahwu, ada belajar sharaf, ada belajar mantiq, ada belajar faraid. Ini tiba-tiba buka pondok, belajar apa? Belajar kitab, belajar buku Rumi, belajar kitab Bunyatul Musalli. Ada orang kat pondok belajar kitab tu. Bunyatul Musalli itu orang belajar dekat masjid surau luar ni je. Mana ada kat pondok belajar kitab ni? Kitab-kitab Jawi ni penipik tu orang belajar kat luar, orang belajar kat masjid surau. Pondok tak ada. Pondok dulu orang belajar kitab Arab. Kalau sakat baca kitab Jawi, tok buku tak lagi buka pondok. Tapi zaman sekarang dia kata kitab Jawi, buku Rumi baca. Buku Rumi ni orang baca sendiri. Kalau ada kemuskilan, orang tanya ustaz,
Jadi mengatasnamakan pondok padahal isinya bukan pondok pun. Isi dia tepuk gendang je. Qasidah selalu, program sana, program ceramah sini. Itu tak pondok, itu sekolah. Tapi nak buat macam ni, fitnah akhir zaman. Sampai orang pun tak tahu pondok ni sebenarnya apa. Orang yang kan nama dia pondok dulu. Padahal isi dia bukan pondok pun. Isi dia lebih kepada sekolah agama. Isi dia lebih kepada tahfiz sahaja. Tahfiz pun sekarang banyak yang bukan tahfiz, banyak program tak habis. Itu contoh. Kalau tuan-tuan ada anak saudara, cucu minat nak buka madrasah, bagi nasihat kat dia. Kamu ni tahu ke madrasah kamu nak buka berapa? Dan dia ikhlas niat nak meninggikan, nak menyebarkan agama Islam, nak memberikan pemahaman kepada pelajar-pelajar tentang selok-belok ilmu Islam, bukan jadikan sebagai pendapatan bulanan. Kalau sekarang nak jadikan pendapatan bulanan, kerja lain lah, niaga yang putih ke, banyak penyakit paling, banyak penyakit banyak lama-lama orang banyak kepada tentang tu dia niaga sekali dengan orang yang gaya kopi ke apa. Ini memalukan imej sebagai orang-orang agamawan. Jika sekiranya hendak bercakap, maulah dengan betul dan benar juga, benar. Nampak macam tak? Dan benar juga. Kalau nak bercakap, cakaplah benda yang betul. Cakap fakta, benda yang fakta. Kita dah cek dah, betul ke berita tu. Cek dulu. Sekarang ni nak cek senang. Kita boleh cek dekat Google je. Belum lambat orang tulis dah. Nak cek kitab pun dah banyak orang upload. PDF ada, spyware ada. Tak faham, tanya cucu, tanya anak, dia orang pandai. Nak cek gambar ori tak ori, pandai. Adakah gambar yang waktu tunjuk dekat cerita gambar betul ke, ataupun gambar CGI tu, ataupun gambar yang dulu punya gambar orang guna lagi sekali tu. Saya pun baru ni ada orang tunjuk gambar, saya tengok macam skema. Saya pun nak tulis dekat chat GPT tu. Sekarang ada chat GPT, tanya dia macam mana cara nak tahu gambar tu gambar asli. Beritahu tak, pergi dekat Google alamat sekian-sekian, upload gambar. Saya pun buat. Bila saya upload gambar, orang punya gambar tu dah ada orang yang guna 5 dengan 4 tahun lepas. Indonesia boleh. Betul? Saya tahulah berapa orang ni. Jadi sekarang kita boleh tahu video ke, kita boleh tahu video tu video edit ke, boleh dicek. Dan kalau kita nak bercakap, cakaplah benda yang benar. Jangan bohong. Jujur je. Salah-salah. Macam mana? Tak tahu. Awak tahu ke? Tak tahu. Selesai. Ini dah kona kanan, kona kiri, pusing sana, pusing sini. Apa faedah tak tahu. Menipu. Jangan diajar diri, jangan biasakan diri kita bersumpah, melainkan jikalau datang waktu berhajat kepada sumpah, melainkan memang perlu bersumpah. Tapi itu orang lain tak ada lepas dia bersumpah ni. Contohnya perlu kepada sumpah seperti di hadapan hakim. Ada kes mahkamah, hakim suruh sumpah lah. Atau disuruh orang akan engkau bersumpah padahalnya engkau di dalam kebenaran. Orang suruh kita sumpah padahal memang kita berada di pihak yang benar. Maka tiadalah mengapa bersumpah supaya yakin dan tetap hati orang. Dan tiada pula yang demikian itu berdosa.
Maka selain daripada yang demikian itu pasti salah kepada Allah dan makhluknya. Masalah 206. Orang-orang yang baik. Sungguhnya telah muafakat ulama atas bahawasanya sebaik-baik manusia itu ialah orang-orang kurun, yakni 100 tahun ataupun zaman dibangkitkan Nabi Muhammad menjadi Rasulullah. Zaman Nabi Muhammad diutuskan menjadi Rasul, itulah zaman yang terbaik. Daripada zaman Nabi Muhammad sampai kiamat nanti, zaman mana yang paling baik? Iaitulah zaman Rasulullah dilantik sebagai Rasul. Dan kurun sahabatnya Rasulullah, zaman Rasulullah bersama para sahabat baginda. Itu zaman yang paling baik sekali. Paling banyak pahala bagi semua zaman itulah. Memang kita tak boleh nak nafikan. Hebat macam mana pun kita. Contohnya tuan-tuan ada tu guru, tuan-tuan boleh jalan atas hayur ke, boleh terbang di udara ke, boleh sembahyang dekat pokok pisang ke, boleh tepuk lantai keluar duit ke. Nak dibandingkan tuan guru, tuan-tuan yang kononnya wali itu dengan sahabat Rasulullah, jauh sahabat Rasulullah lebih afdal berbanding tok guru kita yang konon wali. Walaupun tok guru kita karamah, keramat dia asyik ustaz, apa keramat dia? Makan peri. Di mana-mana pun mesti makan peri orang Melayu. Tak kira lah. Hebat lagi para sahabat. Walaupun sahabat yang sekecil-kecil, serendah-rendah martabat sekalipun. Macam contoh ada sahabat nama dia Abu Tufail. Dia sempat tengok Rasulullah zaman dia baby, zaman dia budak. Kecil lah, budak lagi. Dia sempat tengok Rasulullah zaman dia budak. Walaupun dia tak berjuang dengan Rasulullah, tak angkat pedang pergi perang, tak ada. Dia budak lagi. Tambah zaman Nabi dulu, kalau budak-budak, Nabi tak bagi pergi perang. Sampai ada sahabat, contohnya Ibnu Umar, anak kepada Sayyidina Umar. Sampai dia waktu berbaris tu, dia jengkit kaki dia. Dia jengkit kaki dia nak nampak bagi tinggi. Rasulullah tak bagi pergi perang, budak lagi. Walaupun Sayyidina Abu Tufail itu budak, tapi nak dibandingkan dengan guru kita yang keramat dia sana sini macam-macam, dia terbang pergi Mekah dalam masa sekelip mata. Betullah kalau ada boleh tukar daun kunyit jadi duit tu, tak kira lah, jauh lebih afdal sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu. Walaupun kita kata tak ada pun cuma cerita riwayat sahabat tu terbang kan. Tak ada pun dengar riwayat sahabat tu kebal ke, sepak kereta kebal ke, contoh kan. Kita dengar Datuk Umum ni cerita lawan dengan tentera Rusia, sepak kereta kebal, terbakar kereta kebal. Nak dibandingkan sahabat Nabi yang tak ada benda macam tu pun, tetap sahabat Nabi lebih afdal. Tetap lebih afdal. Saya harap budaya macam tu tak tersebar ke negara kita lah. Budaya negara seberang, budaya Indonesia. Budaya tu, budaya suka cerita tentang keramat-keramat, suka cerita tentang wali-wali. Jadi saya harap budaya tak masuk ke negara kita. Budaya menengah. Sebenarnya pandai cerita tentang keramat wali, tapi wali itu dah mati. Itu dulu cerita tentang orang dah mati. Ya, bila cerita tentang orang dah mati, bila orang nak pergi tanya balik, orang tu dah mati. Cuba kalau orang hidup lagi, dia cerita orang tu apa, pergi Mekah semalam tu, kita boleh jumpa orang tu, tanya tu pergi Mekah satu malam tu. Kata tak ada lah cerita orang tu. Kita boleh confirm kan betul ke salah. Orang hidup lagi. Ini dah cerita orang dah mati. Orang cerita orang dah mati memang betul lah semua. Orang nak confirm macam mana, takkan nak pergi pegang batu nisan dia, tanya mana mahu kan.
Itu bijaknya orang-orang yang tu. Cerita orang-orang yang dah mati. Nak confirm balik tak boleh sebab dah mati. Jadi saya harap budaya itu tak masuk ke negara kita. Itu zaman yang terbaik sekali, zaman Rasul dan juga para sahabat baginda. Kemudian kurun, yakni zaman yang mengiringi kurun sahabat itu, yakni zaman para sahabat dengan pengikut-pengikut dia orang. Setelah Rasulullah wafat, bermulalah era zaman yang baru, iaitulah zaman para sahabat bersama pengikut-pengikut dia. Kemudian kurun yang mengiringi yang kedua, yakni kurun yang ketiga, zaman yang ketiga, iaitulah setelah sahabat yang terakhir meninggal dunia. Dalam ramai-ramai sahabat Rasulullah tu, sahabat yang terakhir meninggal dunia, kemudian mulalah era yang baru, zaman yang baru, iaitulah zaman pengikut-pengikut para sahabat bersama dengan pengikut-pengikutnya. Kalau dalam istilah bahasa Arab, orang sebut tabi'in dengan tabi'in. Jadi kalau yang ikut Rasulullah disebut sahabat, yang ikut sahabat disebut tabi'in, yang ikut tabi'in disebut tabi'in. Pengikut kepada pengikut para sahabat. Kemudian habislah, itu last. Tak ada dah. Lepas daripada itu, semuanya biasa sahaja, sama sahaja, tak ada lebih, tak ada kurang, melainkan individu sahaja. Melainkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia kamu di sisi Allah, iaitulah yang paling bertakwa. Kita tak boleh kira zaman. Lepas itu tak boleh kira zaman. Walaupun ada juga sebahagian ulama', ada ulama'-ulama' yang mengatakan dikira juga sezaman paling teruk kali zaman kiamat. Ada juga yang kira macam tu. Tapi saya cenderung minat ikut pendapat yang mengatakan selepas zaman tabi'in, zaman mana pun dah sama. Demikianlah daripada satu kurun kepada satu kurun. Maka yang mengiringi itu zaman yang selepasnya pada ghalibnya, pada kebiasaannya, kurang baik orang-orangnya daripada kurun yang dahulunya. Zaman yang selepasnya, orang-orang yang hidup di zaman tersebut, kebaikan dia kurang berbanding orang-orang yang hidup sebelum zaman itu. Babu maja'a fil khulafa. Bab 207, yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan khalifah Rasulullah. Ini kita nak cerita tentang hadis yang menyebutkan tentang pengganti Rasulullah. Khalifah ni maknanya pengganti, orang-orang yang menggantikan Rasulullah. Rasulullah dah tak ada, jadi dia orang inilah yang diharapkan. Ketahuilah ianya ya saudaraku, bermula khalifah itu ialah satu orang yang menjadi ganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian daripada wafatnya. Macam contoh, kita manusia khalifah di muka bumi, maknanya kita ni manusia menjadi pengganti Allah Ta'ala menjalankan hukum hakamnya di bumi, menjadi pengganti Allah menguruskan dunia. Itu makna khalifah. Bukan makna khalifah itu ketua. Kadang-kadang orang faham makna khalifah itu ketua. Bukan. Khalifah ni makna pengganti. Kalau dalam dunia tarikat lah, dalam dunia tarikat biasanya diguna dua istilah. Satu nama dia khalifah, satu lagi nama dia mursyid. Mursyid kalau bahasa Melayu dia pembimbing.
Khalifah, kalau dalam bahasa Melayu dia, kalau dalam dunia tarikat, khalifah iaitulah pengganti kepada guru utama. Guru utama dia dah meninggal, kemudian anak-anak murid dia ataupun orang mana-mana pun, guru yang meninggal tadi berwasiat gantikan dia. Orang sebut khalifah. Dan anak-anak murid guru yang lama yang boleh membimbing murid-murid yang baru disebut sebagai mursyid, pembimbing. Itu kalau yang dikatakan. Ayat ini khalifah Rasulullah, pengganti Rasulullah setelah baginda wafat. Sebab itulah kita tak kira. Kadang-kadang orang kira sangat. Saya pun heran juga. Kira sungguh mimpi Nabi, Nabi bagi tahu sekian-sekian, mimpi jumpa Nabi, Nabi bagi tahu sekian-sekian. Ada orang ni jumpa Nabi dalam keadaan sedung, keadaan jaga. Kalau Nabi boleh datang dalam mimpi kita, bimbing kita, jumpa kita, tak gunalah nama khalifah. Baik tak payah khalifah. Khalifah nak buat apa? Nabi boleh timbul dia tiba-tiba bagi tahu. Sebab tu kena ada khalifah. Sebab baginda bila dah wafat dah, Rasulullah dah masuk alam lain, dia tak peduli dah kita. Maksud tak peduli tu maknanya tinggal kita uruskan mengikut ajaran yang ditinggalkan je lah. Tak ada dah mimpi-mimpi. Sebab tu kalau tuan-tuan mimpi jumpa Nabi sekalipun, kalau contoh tuan-tuan mimpi jumpa Nabi, orang dalam mimpi tu ngaku dia Nabi, tapi mungkin Nabi tak tahulah, bagi tak boleh jumpa. Dan tak ada orang yang boleh sahkan. Kalau ada orang boleh sahkan, tak apalah. Mimpi jumpa Nabi. Nabi pun cakap berkata, kata Mat, nama contoh Mat, kamu lepas ni sembahyang subuh tak payah dah, Zuhur, Asar, Maghrib je. Subuh dengan Isyak tak payah dah. Subuh dengan Isyak kamu cukuplah, aku yang sembahyangkan. Contoh. Jadi bila kita bangun dia boleh tidur, adakah boleh kita amalkan? Tak boleh. Haram. Nabi beritahu ni Ustaz. Perasaan kita je, betul tak betul kita pun tak tahu. Itu sebab itulah ada namanya khalifah. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis, al-ulama warasatul anbiya. Orang-orang alim dalam bidang agama, dialah yang menjadi pewaris Nabi, yang menyampaikan warisan Nabi kepada umat dia. Kalau Nabi boleh timbul dalam mimpi, boleh timbul ajar orang, maknanya tak gunalah khalifah, tak gunalah ulama, tak payahlah. Tinggal kita mimpi lah, ataupun tinggal kita carilah. Cari mana-mana mana tahu Nabi boleh timbul. Jadi hati-hati, jangan tuan-tuan terlalu mudah percaya, terlalu mudah digula-gulakan dengan orang-orang yang mempermainkan, menggunakan nama Rasulullah. Kat internet ada juga, ada tuan-tuan boleh type apa? Ada orang tu dia jual baju Melayu. Dekat baju Melayu tu dia tulis, baju ini dijahit oleh orang yang pernah bermimpi bertemu Nabi. Punyalah dia nak lakukan baju Melayu tu. Sanggup boleh macam tu. Orang ini, orang yang menjahit baju ini ialah pernah bermimpi bertemu Nabi. Padahal kena mengena baju raya itu dengan Nabi. Awak nak mimpi, awak terpulang pada awak lah mimpi. Tak payah, tiba-tiba nak jual nama Nabi, tak payah. Macam contoh orang jual susu kambing lah. Saya jual susu kambing, dia jual madu. Dia nak bagi laku madu, dia kata Nabi minum madu, dia kata Nabi minum susu. Padahal kebanyakan masa Nabi kalau kira dengan minum, kebanyakan Nabi minum air kosong je. Yang minum susu tu jarang-jarang, yang minum madu pun jarang-jarang. Biasanya minum air kosong je. Air kosong tu dah sunnah. Tapi ada orang iklan minum air kosong sunnah, mana ada? Tak laku lah air dia. Pandai dia jual nama Nabi, kata Nabi minum susu kambing kan. Memang Nabi minum susu kambing. Dah zaman tu memang popular susu kambing ni. Cuba kalau ada Tok Ali mungkin nak macam tu. Jadi janganlah tuan-tuan mudah digula-gulakan dengan orang-orang macam tu. Sikit-sikit Rasulullah demi kepentingan sendiri.
Mentang-mentang dia bisnes jual benda tu, dia pun bekerja cerita Nabi minum dulu. Padahal kebanyakan hidup baginda sallallahu alaihi wasallam minum air kosong saja. Menjalankan sebagai yang disuruh Allah. Apa yang pengganti Nabi buat setelah Nabi wafat? Pengganti Nabi ni dia tak buat apa pun. Yang dia buat menjalankan sebagai yang disuruh Allah, menjalankan perintah Allah, dan berjalan sebagaimana jalan yang diajar Rasulullah. Buat seperti mana yang baginda ajarkan, sembahyang, puasa, melakukan keadilan, menghilangkan kezaliman dan sebagainya. Dan menurut bekasnya dan jalannya, menurut kesan-kesan yang baginda tinggalkan. Yang macam saya sebut tadi lah, apa di kesan-kesan yang baginda tinggalkan, iaitulah ajaran Islam. Khalifah ni dia akan bawa ajaran yang baginda ajarkan. Maka menjadi khalifah Rasulullah itu tiadalah boleh seorang diri, bahkan mahulah dengan diangkat oleh kaum muslimin yang mempunyai kekuatan dan lainnya. Mana tak boleh lantik sendiri-sendiri, diri sendiri, pandai-pandai, tak boleh. Mestilah dengan kesepakatan. Kalau biasa dalam tradisi pemerintahan, kalau dalam dunia politik, banyak cara jugalah. Biasanya ada 3 cara, 3 ke 4. Contohnya, bila Rasulullah wafat, Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah memang tak wasiat siapa dia yang jadi pengganti bagi itu, tak ada. Jadi macam mana Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah pengganti Nabi? Iaitulah dengan cara para sahabat-sahabat yang utama. Sahabat-sahabat yang utama sepakat. Sahabat-sahabat utama sepakat melantik Sayyidina Abu Bakar sebagai ketua, sebagai khalifah. Ketua yang menjalankan perintah dan ajaran Rasulullah. Itu cara naik jawatan Sayyidina Abu Bakar. Itu cara pertama. Cara yang kedua iaitulah pelantikan umat. Dengan cara Sayyidina Abu Bakar khalifah yang lama melantik khalifah yang baru ketika khalifah yang lama masih hidup. Dia hidup lagi, dia lantik. Kalau zaman kita ni contoh, kalau Johor Tengku Mahkota. Kalau kita Perak, nama dia Raja Muda. Jadi bila raja tu dah lantik Raja Muda, ada tahu dah. Bila raja yang sekarang tu meninggal, Raja Muda lah terus akan gantikan dia. Kalau Johor, nama dia Tengku Mahkota. Bila lantik je, Tengku Mahkota mana tahu dah. Kalau raja tu meninggal, Tengku Mahkota tu lah naik tahta. Itu cara Sayyidina Abu Bakar gantikan khalifah kepada umat. Dan cara yang sama jugalah Sayyidina Umar melantik Sayyidina Osman. Cuma bezanya Sayyidina Umar masa dia nak meninggal, Sayyidina Umar dia cadangkan 4 orang. Dia cadangkan Osman, Sayyidina Osman, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdul Rahman bin Auf dan Ali bin Abi Talib. Dia suruh 4 orang ni sahaja bermesyuarat, berbincang. Antara 4 orang ni mesti kena lantik seorang jadi ketua sebelum hari yang ketiga. Sebelum hari yang ketiga mesyuarat, mesti kena ada seorang daripada 4 orang tadi. Jadi dia orang 4 orang ni setuju menaikkan Osman bin Affan. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga iaitulah rampasan kuasa. Itu cara yang ketiga. Rampasan kuasa iaitulah berperang. 2 kelompok berperang, kumpulan mana yang menang, jadi kumpulan itulah yang akan menjadi ketua. Contoh zaman Sayyidina Ali lah. Contoh Sayyidina Ali jadi khalifah, iaitulah Sayyidina Ali menang dalam peperangan melawan dengan orang-orang lain. Contohnya dalam perang Siffin, Sayyidina Ali menang. Dalam perang Jamal, Sayyidina Ali menang.
dalam perang Nahrawan, Sayyidina Ali menang, jadi dia lah yang berkuasa. Maka menjadi khalifah Rasulullah itu, pengganti Rasulullah itu, tiadalah boleh seorang diri, bahkan maulah dengan diangkat oleh kaum muslimin yang mempunyai kekuatan atau kita kata pengaruh, dengan berakad janji mengaku ianya khalifah Rasulullah. Dan orang-orang besar dan orang-orang yang mempunyai kekuatan itu pula semuanya mahu mengaku taat, patuh dan menurut apa perintahnya. Maka tidaklah menjadi khalifah itu sebarang-barang orang sahaja. Bahkan maulah ia daripada bangsa Quraisy. Yang nak jadi khalifah Rasulullah mestilah Quraisy. Ini dalam bab politik lah. Dalam bab politik. Sebab apa? Sebab Rasulullah Quraisy. Dan memang kebiasaannya orang Arab ni dia memang patuh kepada Quraisy, dan dia setuju kalau kabilah Quraisy yang memimpin berbanding kabilah lain. Kalau kabilah lain dia orang tak terima. Ini pada segi wanita, pada adatnya. Tapi bukanlah maksud kalau selain Quraisy jadi khalifah itu berdosa, bukanlah. Cuma pada adat orang-orang dulu, orang Arab zaman dulu, kalau yang nak jadi pemimpin itu perempuan, dan orang tak ada, orang tak peduli, dan pihak musuh akan memperlikihkan. Sama juga kalau yang jadi pemimpin itu orang Arab, kabilah yang tak dikenali, sama juga dia orang tak peduli. Tak ada rasa jeruk. Orang kata tak ada daulat dah, tak ada daulat. Dia kena Quraisy juga. Ila fi Quraisy dan ila fi imnata syikar wasayyi. Allah Ta'ala cerita tentang Quraisy. Lagi alim, mestilah yang menjadi pengganti Rasulullah tadi pandai, berakal. Berakal itu mana bijak lah, mana bijak. Dan lainnya daripada beberapa syaratnya di dalam kitab-kitab mereka. Maka sebelum wafat Rasulullah SAW, telah dikhabarkannya akan banyak bilangan khalifah. Kemudian daripada wafatnya yang jadi daripada Quraisy, sebagaimana tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan dia oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya, an Jabir bin Samurah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu min ba'di isna asyara amira. Diriwayatkan daripada seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Jabir, Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi kemudian daripada wafatku 12 orang khalifah yang berganti-ganti dinaikkan oleh seorang, kemudian daripada mati seorang. Yang ini yang orang Syiah, orang-orang Syiah diklaim, dia mendakwa khalifah tu 12. Jadi kalau dalam ajaran Syiah memang ada ajaran wajib beriman, wajib percaya kepada 12 orang imam. Tapi 12 itu semua keturunan Sayyidina Husain. Keturunan Sayyidina Hasan cuma Imam Ali je. Yang lain semua keturunan Sayyidina Husain. Kenapa? Sebab Sayyidina Husain ni dia dikahwin dengan anak kepada Raja Parsi, Syirabani. Kalau kita tengok cerita nasib Durrani ada, yang waktu Mahmud dia cerita nak tengok cerita, nak tengok Syirabani, kata dia. Syirabani itu nama isteri kepada Sayyidina Husain, yang mana Syirabani itu anak kepada Raja Parsi yang terakhir. Kan Sayyidina Ali kan memerintah di Iraq, jadi orang-orang belah Iraq dan Iran ni memang pengaruh Raja Parsi ni kuat. Lepas tu dia orang bekerja sangat sebut Ya Husain, Ya Husain, Madad Ya Husain, Madad Ya Husain. Tak ada sebut nama Hasan, tak ada sebut Ya Hasan, Ya, tak ada. Sebab apa? Sebab tu lah, sebab bini Sayyidina Husain salah satunya ialah anak kepada
Raja Parsi yang terakhir. Jadi anak daripada Sayyidina Husain, iaitulah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Jadi keturunan dia itu semua dia orang anggap kira hebat lah, diangkat lah. Tapi sebenarnya bukan masalah keturunan Fatimah, Sayyidatina Fatimah ke apa. Tapi sebenarnya pengaruh Parsi, pengaruh Majusi. Jadi hati-hati tuan-tuan. Ajaran-ajaran pengaruh ni. Kita ada Sunnah wal Jamaah, kita dalam Islam, kita punya rukun iman, kita punya rukun Islam tak ada kaitan dengan 12 imam. Tak ada. Ya, masalah imam tak imam, masalah apa itu masalah politik, bukan masalah agama. Maksud saya bukan masalah khusus dalam agama. Jangan salah faham kan, kata saya ini memisahkan agama dengan politik. Sudah dah. Maksudnya secara khusus politik itu masalah politik. Imam-imam itu masalah politik, bukan masalah khusus dalam bidang agama. Tapi kalau Syiah, dia memasukkan masalah politik itu dalam masalah khusus agama. Itu yang dia, siapa yang tak menganggap keturunan Sayyidina Ali sebagai imam, pada dia keluar agama lah, murtad. Okey, sikit 12 orang berganti-ganti. Seorang kemudian mati seorang. Qala summa takallama bi syai'in lam afhamhu fasa'altuhu fasa'altul ladzi yalini faqala qala kulluhum min Quraisy. Kata Sayyidina Jabir bin Samurah, kemudian bersabda lagi Nabi SAW dengan sesuatu yang tiada aku erti akannya. Kata Sayyidina Jabir, kata Nabi cakap, dia tak faham. Dia tak faham betul. Oleh kerana kurang sampai pendengaran sabdanya kepadaku. Alasan kenapa tak faham, mungkin sebab jauh masa tu. Nabi cakap tu dia duduk dekat jauh. Dia duduk jauh. Maka bertanya aku kepada orang yang mengiringi aku. Sayyidina Jabir pun tanya orang yang dekat dengan dia, yakni kepada orang yang hampir berhampiran duduknya denganku. Dia tanya, apa sabda Nabi yang tiada aku dengar itu? Tanya, betul Nabi cakap. Nabi cakap apa tu? Maka orang yang hampir duduk denganku itu pun lalu menjawab dengan katanya, telah bersabda Rasulullah SAW, orang-orang 12 yang menjadi pengganti Rasulullah, khalifah Rasulullah itu semuanya daripada kalangan Quraisy. Yang kita sedia maklumlah, iaitulah Abu Bakar, Umar, Osman, Sayyidina Ali. Jadi 4 orang tadi semuanya daripada kabilah Quraisy. Kata Abu Isa Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Masalah 208. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.